Yang berusaha Encik Kamarul Rizal bin Saif, penyelaras program pendidikan khas Sekolah Kebangsaan Felda Pasu 2. Yang dihormati guru-guru pendidikan khas Sekolah Kebangsaan Pasu 2, yang disayangi pembantu pengurusan murid serta anak-anak didik yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terlebih dulu bersyukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama sekali lagi pada pagi yang berbahagia ni. Okey, tujuan kita berkumpul pada pagi ini adalah untuk menyampaikan cenderahati daripada beberapa kawan-kawan awak untuk guru-guru. Jadi yang pertama saya jemputlah Nazir Syamie untuk menyampaikan sedikit cenderahati kepada nanti nama-nama yang seperti yang saya sebutkan ya. Okey, yang pertama Puan Hasrah, Puan Umi, Cikgu Ashufiza, Cikgu Daya, Cikgu Shima, dan Cikgu Kamarul. Terima kasih Nazif. Oh, terima kasih Nazif. Terima kasih. Okey, untuk yang kedua kita jemput adik Fawaz untuk menyampaikan sedikit cenderahati kepada semua juga. Pertama Puan Nasrah, Puan Umi, Ashufiza, Cikgu Daya, Cikgu Shima, dan Cikgu Kamarul. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Okay, terima kasih diucapkan kepada adik Nazif dan adik Fawaz. Okey, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.